1000 peluang pekerjaan ditawarkan di Carnival Kerjaya dan servis motosikal secara percuma oleh pelajar TVET. Semua ni hanya di program Madani Rakyat 2025 live dari Lumut, Perak. Kenapa awak memilih Carnival Kerjaya untuk mencari kerja? Yang saya dapat tahu dekat Perak ni peluang pekerjaan tu tak banyak macam dekat Selangor. Dia punya yang terbuka pun tak terlampau banyak. Betul. So Carnival ni salah satu cara mudah lah untuk dapatkan kerja kosong. Ini adalah apa dikata orang tu kemudahan yang diberi oleh kerajaan lah. So kita gunakan apa-apa kemudahan yang diberikan untuk mencari peluang pekerjaan kita lah. Carnival Kerjaya selalunya dia bagi interview tu dia cepat sikit berbanding dengan yang tempat lain. Senang, senang. Register kat app, lepas tu datang interview terus lah. Senang. Jadi macam mana pula gaji yang ditawarkan? At least ada pendapatan bulanan, saya rasa dah bersyukur lah. At least basic minimum pun insyaAllah boleh. Berapa expectation awak gaji dekat Carnival Kerjaya? 2K je. Sebab masa ni tak kisahlah sebab nak cari pengalaman tu. Dalam 18 kat atas lah. Saya ikut saya punya kelulusan lah. Sebenarnya dalam 2,000 lebih dalam 3 lah, sampai 3 lah, 3,000. Terima kasih. Kerja tengah tunggu, minyak hitam pun diorang tukar sendiri. Bukan bengkel luar yang buat, tapi pelajar TVET kita sendiri yang buat. Nak tanya, macam mana sambutan hari ini berkaitan kata tukar minyak hitam secara percuma kepada rakyat di program Madani Rakyat di Lumut? Kalau tengok daripada awal pagi tu, sambutan dia memang double sangat menggalakkan lah. Memang kita di awal tadi pun dah susun. Dah susun memang daripada jam 9, awal jam 9 sampai sekarang memang full swing lah, kita non-stop lah. Kenapa hadir ke sini untuk dapatkan pertukaran orang kata minyak daripada pergi bengkel? Free ya, jimatlah duit. Ini baru first time ke dapatkan servis ni? First time lah. Sebelum ni tak ada? Tak ada. Program-program macam ni membantu pakcik tak kalau dari segi kewangan? Program macam ni baik kan, bagus. Kalau nak ikut tu nak kena pergi kat kedai motor lagi kan, nak servis tu kena keluarkan duit. Lepas tu handmade pun sama, free, tak payah pergi beli kat kedai motor. Macam mana rasa puas hati atau tidak dengan servis pelajar-pelajar TVET? Puas hati. Puas hati. Sebelum ni pernah dapat tak macam ni? Tak pernah, kali pertama. Kali pertama. Jadi daripada pukul berapa datang yang tadi? Lama tak menunggu? Tak sejak dia. Tak sampai 10 minit macam tu. 3 hari program Madani Rakyat di Lumut, Perak. Rasa macam balik kampung sendiri kan? Oh, memang terbaik lah. Program Madani Rakyat 2025 di Lumut, Perak kali ini adalah anjuran Pejabat Perdana Menteri PMO melalui Unit Penyelarasan Lonjakan Prestasi PACU selaku Sekretariat Induk dengan kerjasama strategik bersama Kementerian Pendidikan Tinggi KPT selaku Kementerian Peneraju dan Kerajaan Negeri Perak selaku tuan rumah. Terima kasih orang Perak dan kita akan jumpa lagi di program Madani akan datang. Bye-bye!